Pasukan Selangor menentang Perlis. Kicing tinggi ke belakang. Claim your free coupon pack now. Explore China's pristine landscapes with Trip.com. At Lalamove, we make delivery fast and simple. Ready to Lalamove it. Satu position kick, Jaya ditangkap kemas. Ini pasukan Selangor mengorak langkah untuk mendapatkan try yang pertama mereka. Satu offload baik, satu lagi offload walaupun sudah terbaring, tidak dibenarkan, kata pengadil perlawanan. Ada sedikit forward pass yang berjaya dikesan. Sekali lagi satu offload yang ke hadapan berjaya dikesan pengadil perlawanan sebentar tadi. Kembali bola bertukar tangan untuk pasukan Perlis. Aku dah biasa dah. Mampukah pasukan Perlis membawa bola ini keluar dari kawasan mereka? Terus miss pass, tidak sampai, namun masih lagi. Kali ini forward pass pula dari pasukan Perlis. Kembali bola bertukar tangan. Kembali serangan untuk pasukan Selangor. Namun berjaya dicuri pasukan Perlis ketika ini. Terus melakukan takan. Advantage not gain. Kata pengadil perlawanan. Terus kembali ke dalam scrum. Knock on dari pasukan Perlis sebentar tadi. Namun pengadil perlawanan menghentikan permainan untuk seketika. Satu tackle without the ball daripada pasukan Perlis sebentar tadi. Ini kecederaan yang dialami pasukan Selangor memberhentikan permainan untuk seketika. Kau cari Kalteng, tak jumpa dia lagi. Kalteng yang mana? Kau sudah ini 9. Kali meneruskan permainan. Namun knock-on pula daripada pasukan Selangor. Satu handling error. Lihat sekali lagi daripada scrum. Satu bola yang tidak berjaya ditangkap kemas rakan sepasukan. Ini pasukan Selangor kembali mencuri bola tersebut. Terus melakukan serangan. Berseorangan kali ini pemain jersey nombor 12. Mudah untuk beliau. Try yang pertama untuk pasukan Selangor. Lihat sekali lagi. Larian yang begitu pantas. Terus memberikan bola kepada winger pasukan. Mata pertama untuk Selangor. Kini conversion kick dicari. Bendera diangkat menunjukkan sempurnanya conversion kick tersebut. Dua mata tambahan untuk pasukan Selangor.
kini mendahului 7 mata tanpa balas. Kita kembali restart kick untuk pasukan Selangor. Terus restart kick pendek sahaja, kembali dicuri semula. Benarkan pengadil perlawanan. Cukup baik kicking daripada stand off pasukan Selangor sebentar tadi. Tidak dibenarkan, offside. Satu lagi penalti untuk pasukan Selangor. Tepenggo dipilih. Kembali bermain semula di belah kiri padang. Step masuk ke dalam semula. Ini dikebarkan sebelah kanan untuk winger pasukan pemain jersey nombor 13. Step masuk ke dalam semula. Masih lagi berdiri pemain ini. Sedikit saja lagi. Telah pun melepasi line 5 meter. Ini 2 berbalas 1. Satu commit pass baik daripada center. Untuk try yang mudah winger di sebelah kiri pasukan Selangor. 5 lagi mata. Lihat sekali lagi. Satu commit pass makan seorang defender. Untuk memudahkan kerja winger pasukan Selangor. Kini 12 mata di hadapan. Nampaknya conversion juga disempurnakan. 14 mata di hadapan pasukan Perlis. Makin menjarakkan jurang di antara kedua pasukan. Start kick untuk pasukan Perlis. Satu scrappy handling yang ditunjukkan, namun masih lagi dipegang kemas. Saya step masuk ke dalam semula untuk melakukan hentakan. Kini masih lagi dipegang pasukan Perlis ketika ini. 2 menentang 1. Namun ekstra yang tidak diguna pakai. Advantage play on untuk pasukan Perlis. Ada sedikit kesalahan yang dapat dikesan pengadil perlawanan sebentar tadi. Tackle not rolling away. Kini kembali Cibong melakukan tepenggo. Namun terlucut pula bola tersebut. Maafkan saya, Muhammad Darwish Raik yang melakukan tepenggo sebentar tadi. Namun knock-on offside yang berlaku daripada pasukan Perlis. Terus bola bertukar tangan untuk pasukan Selangor. Cukup pantas. Cuba melakukan hentakan. Tidak dibenarkan. High tackle pula kali ini daripada Darwish Raik. Terus pemain Selangor meminta scrum. Baik, GM. 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 Oh, GM. Sapu. Ni dah berubat. Namun satu handling error pula. Terus melakukan larian pemain jersey nombor 14, Ashraf Danish. Cukup pantas. Lihat
sekali lagi menerusi scrum untuk pasukan Selangor. Namun ada sedikit handling error, tanpa membuang masa. Ashraf Danish jaya mendapatkan try yang pertama untuk pasukan Perlis. Dua mata menerusi conversion kick tersebut. Ini mata semasa 14 berbalas 7. Terus pengadil perlawanan menamatkan separuh masa yang pertama, mana pasukan Selangor masih lagi mendahului ke atas pasukan Perlis. Agoda VIP pampers me with great deals. Download now. Order food you love with Foodpanda. Download the app. Passion, boy. Kini kedua pasukan telah pun memasuki padang semula untuk meneruskan separuh masa yang kedua. Antara Selangor menentang pasukan Perlis. Separuh masa yang kedua daripada pasukan Selangor cukup baik lifting yang ditunjukkan pemain jersey nombor 3 pada pasukan Selangor sebentar tadi. Satu cutting yang berlaku, side step semula masuk ke dalam padang, namun dibaca kemas pasukan Perlis sebentar tadi. Masih lagi dipegang pasukan Selangor ketika ini. Lakukan hentakan, dibenarkan jackal tersebut. Terus bola bertukar tangan, menghentikan permainan untuk seketika. Ada sedikit kecederaan yang dialami pada pasukan Selangor. Lihat sekali lagi lifting. Sepak mula separuh masa yang kedua cukup kuat. Main jersey nombor 3 daripada pasukan Selangor sebentar tadi. Menyelamatkan rakan sepasukan daripada terkena injuries yang agak berbahaya. Ini permainan diteruskan semula. Pasukan Perlis meminta untuk scrum, ingin menggunakan backline. Mereka tahu kelajuan yang ada daripada backline mereka. Tidak benarkan early hook. Terus step and go pantas. Keluarkan terus pada backline. Step masuk ke dalam semula. Cutting baik untuk try scorer kita. Dibenarkan pick and go tersebut. Ashraf Danish, namun kali ini bermain playing the ball on the ground pula daripada Ashraf Danish. Terus bola bertukar tangan untuk pasukan Selangor.
Tebarkan di sebelah kiri padang. Satu flow yang cukup baik. Side step keluar semula. Kini cross kick. Berseorangan pemain jersey nombor 3 lakukan kick and chase. Namun berjaya lagi ditutup kemas. Satu float berlaku. Masih lagi dipegang pasukan Selangor. Masih lagi mencuba untuk menebuk lubang pasukan Perlis. Defending line yang cukup ampuh. Satu cutting sekali lagi. Masih lagi terjatuh pula. Namun pick and go tersebut berjaya disempurnakan. Lihat sekali lagi. Satu continuity play yang cukup baik. Terus melakukan pick and go. Ada sedikit saja lagi untuk melepaskan blind try. Berjaya menambahkan lagi 5 mata untuk pasukan Selangor. Ada 2 mata tambahan untuk pasukan Selangor. Keputusan semasa 19 berbalas 7. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam sukan kepada semua. Selamat datang ke kejuaraan Prasut Mawlana 2026 yang sedang berlangsung di Stadium Hang Tuah, Melaka, Bandar Raya Bersihara. Yang mengalu-alukan kehadiran semua pasukan yang mengambil bahagian, para pegawai kejohanan, guru latih, pengurus pasukan serta para penyokong yang hadir memberikan sokongan padu kepada atlet-atlet muda kita. Kembali di start kick. Terus ditangkap kemas. Namun saya kira ada sedikit high tackle untuk membuat masa tap and go. Lepas jauh. Ini play yang ditunjukkan stand off pasukan. Harus ditebarkan untuk larian di belah kanan. Namun offload tidak sampai kepada rakan sepasukan. Ada beberapa tukar tangan untuk pasukan Perlis. Semoga kejohanan berjalan dengan lancar dan berjaya. Terima kasih. Benarkan kali ini high tackle pula daripada pasukan Selangor. Terus pengadil perlawanan memberhentikan seketika permainan. Ada sedikit kecederaan yang dialami pasukan Perlis. Guangzhou. Plan your next China trip. Ini meneruskan semula permainan. Penalti untuk pasukan Perlis. Mencari line out. Cuba untuk mengeluarkan bola daripada kawasan mereka. Nak jauh kali ini. Bukan kemas back pasukan sebentar tadi. Ini kembali keluarkan kepada backline pasukan. Masih lagi berjaya ditutup. Tackle dibenarkan pengadil perlawanan. Jaya pasukan Selangor mencuri bola tersebut. Ini miss pass jauh terus kepada winger. Satu cutting baik. Masih lagi berdiri.
Masih lagi dipegang kemas. Satu lagi cutting. Berseorangan pemain berjersey nombor 12 berjaya menghasilkan try. 5 mata tambahan untuk pasukan Selangor. Lihat sekali lagi. Cukup baik tactical play yang ditunjukkan pasukan Selangor. Hanya memerlukan satu looping untuk mendapatkan extra. Terus memberi ruang untuk winger jaya melakukan outrun. Terus pengadil perlawanan menamatkan separuh masa yang kedua. Kemenangan pertama untuk pasukan Selangor